周末的居港市气氛愈加热烈，沿母溪河畔喝咖啡的传统活动成为市民休闲放松的热门选择。其中位于色嘎纳市场的阿贝咖啡馆是最受欢迎的地点之一。这家自1986年开业的传奇咖啡馆，为顾客提供一种独特体验，一边品味香醇咖啡，一边近距离欣赏母溪河的秀丽风光。在居港市周末的氛围格外悠闲，不少市民选择在母溪河畔放松身心，一边品咖啡，一边欣赏河景。其中，坐落于Lepaten Baru Lu Pasar Sekana市场一侧的阿贝咖啡馆，成为市民最钟爱的打卡地点之一。阿贝咖啡馆是一家自1986年便已开业的老字号，是一项代代相传的家族事业。每逢周末，这里总是人潮不断，吸引了从年轻人到长者各个年龄层的顾客。阿贝咖啡以其独特的口味与传统风格吸引顾客，所用咖啡粉为老牌包装品牌，冲泡出的咖啡盛放在带有中国传统风格雕花的小杯中，别具一格。来自居港市民怡英表示，他经常光顾这家咖啡馆，除了咖啡味道浓郁可口，店铺本身所营造的氛围也极具美丽，能够边喝咖啡边近距离欣赏母溪河风光，是一种独特的享受。Karena kalau ngopi di sini mungkin satu kopinya enak Pak ya, yang kedua suasananya Pak. Jadi kan suasana yang seperti ini mungkin jarang ditemui di kedai-kedai kopi lainnya. Suasananya otentik, kemudian view belakangnya juga menenangkan Pak. Ada aliran sungainya kan, terus juga di sekitaran pasaran. Pokoknya suasana seperti ini mungkin agak jarang ya kita dapati, khususnya di kota Palembang. Tahu dari mana ini? Sebelumnya saya dapat rekomendasi dari teman saya di tahun 2021 ya, pas Covid, zaman-zaman Covid, dan sampai sekarang masih ngopi. 咖啡馆经营者因拉透露，咖啡加奶与黑咖啡是最受欢迎的两大招牌饮品。Kopinya kopi apa Mas? Robusta. Robusta. Yang paling banyak dibeliin kopi berarti kok Iya, kopi. Favoritnya ya. Kopi susu, kopi pahit. Bukanya kapan Kang? Buka dari jam 7 pagi Sampai jam 2 siang hari biasa. Kalau hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 10 siang. Oke. Untuk harganya kok berapa? Range harganya tuh dari kopi hitam itu 9.000, kopi susu 12.000. Untuk es kopi susunya。 价格方面也十分亲民，一杯黑咖啡仅需9000印尼盾，而咖啡加奶则售价12000印尼盾。Lutfi Pal TV